Lah ya, you budget macam akan kerja dekat KL walaupun you yelah aku tak ada saudara mara, tak ada apa, tak ada itu, macam mana ni aku nak sampai kat KL, but you did it. Yelah, you tahu tak, I duduk Seri Muda. Oh, Seri Muda? Ya, Seri Muda. Nak jalan ke OFI tu, section 31, like dalam, kalau pergi naik kereta 10 minit lah. Jalan kaki kau. So dia Jalan makan kaki. Kereta tak ada, motor tak ada. Weh, struggle ni weh. Lepas tu, aku dah bayar deposit rumah. Aku ada balance 100 untuk survive sebulan. Aku tak makan. Aku minum air je. Serius weh? Ya. Yeah. Kau kerja apa masa tu? Masa tu aku macam masa dapat kerja tu orang offer aku jadi PA lah. Okay. PA lah, aku kena follow bos aku Chinese ni, kena PC ni semua. Lepas tu ending masa gaji bulan pertama dia kata 1,800. Dia bagi aku 1,200 je. Weh, jauh weh. Siapa bos kau? Tak apa lah. Aku pun macam lost biarlah kat dia. Sebab tu maybe aku macam fikir tak apalah, tu main point untuk aku macam stay kat sini. Lepas tu bulan kedua tu aku cari kerja. Bidang aku logistik. Oh, kau bidang logistik. So kau masuk bidang logistik lah lepas tu? Ya. Yeah. Okay, fine.